Pengenalan wuduk. Wuduk ialah perbuatan membersihkan anggota tertentu dengan air yang suci sebagai syarat sah untuk menunaikan solat dan ibadah tertentu. Rukun wuduk ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu sebahagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Dan keenam, tertib. Cara-cara berwuduk. Membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Berkumur sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke dalam hidung ataupun istinsyak sebanyak 3 kali. Membasuh muka 3 kali beserta niat. Lafaz niat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian basuh tangan hingga siku bermula kanan, kemudian kiri sebanyak 3 kali. Menyapu kepala sebanyak 3 kali. Kemudian menyelesaikan wuduk dengan tertib, iaitu mengikut turutan rukun-rukunnya. Membasuh kaki hingga buku lali bermula kanan kemudian kiri sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan tayamum. Tayamum ialah bersuci menggunakan debu tanah yang suci sebagai ganti wuduk dan mandi wajib apabila tiada air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit dan sebagainya. Rukun tayamum ada 4. 1. Niat. Kedua, menyapu muka. Ketiga, menyapu kedua-dua tangan hingga ke pergelangan. Yang keempat adalah tertib. Okey, yang pertama, niat. Niat tayamum di dalam hati ketika menyapu muka. Lafaz niat tayamum, nawaitu tayamum li istibahatis solah fardan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tepuk debu dan sapu ke muka. Tepukkan kedua tapak tangan ke atas debu tanah yang suci, kemudian sapukan ke seluruh muka. Yang ketiga, tepuk debu dan sapu ke tangan. Tepuk sekali lagi kedua tapak tangan ke debu, kemudian sapukan ke kedua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang keempat, tertib. Pastikan semua rukun dilakukan mengikut urutan.